Nah, macam mana testing aircon inverted auto compressor unit? Macam mana testing dia ada rosak ke? Macam mana start dia? Tanpa PC board. Tak tahu PC board rosak atau compressor motor rosak, guna ini inverted tester. Untuk aircon tanpa TS pun boleh. Ini inverted tester. Okey, sekarang saya sini sudah buka. Ini buka. Saya kena tengok AC compressor, tekan sini tali low, slow pusing sampai high. Tetapi kena tunggu sekejap, dia akan starting. Tengok boleh start ke? Slow bagi dia. Sekarang saya pusing, dia tak ada start. Saya tengok sini ada lampu ke? Okey. Kalau ada lampu macam ni, dia ada masalah loh. Korang tengok baik-baik. Saya pusing, dia tak akan start. Ini lampu, dia kelip, jadi dia ada masalah lah. Ini dia tak boleh starting. Sekarang ini compressor motor ada masalah. Dia sini kelip lampu. Okey, kami cuba ini. Sekarang saya cuba ini Panasonic punya inverter lah. Okey, nampak? Buka dulu. Aircon, tekan. Tengok dia akan start ke? Saya ini pusing. Saya sudah tengah bunyi. Korang ada tengah bunyi ke? Dia sudah ada bunyi. Saya lagi pusing sikit. Dia sudah start. Ini dia tak ada masalah. Jadi ini lampu dia tak akan kelip. Sebelum ini dia compressor motor sudah rosak. Dia kelip dan dia tak jalan. Sekarang ini memang bagus. Lagi pusing sikit tanpa dia punya kuasa. Testing. Mulai tengah dia sudah jalan. Jika korang ada minat nak beli ini inverter tester, boleh test aircon, peti ais dan banyak. Boleh test fan motor dan sensor pun boleh. Boleh bagi saya tahu lah.